Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Azad Fahmi bin Zulkifli. Saya merupakan murid tahun 6 Arif dari Sekolah Kebahasaan Felda Jedrak Utara yang terletak di Temerloh, Pahang. Dalam video ini akan saya kongsikan tentang sebuah buku yang saya sukai, yang mempunyai isi yang menarik untuk dikongsikan bersama. Jadi ayuh, buku yang ingin saya kongsikan pada hari ini berjudul Bersatu Teguh Bercerai Roboh, hasil tangan Muhammad Azwad Yahya. Buku ini diterbitkan pada 2016 dan mengandungi 108 halaman bercetak. Buku ini dalam kategori fiksyen bahasa Melayu. Nombor siri panggilan buku ini ialah 899.2333. Saya memilih buku ini kerana jalan ceritanya yang menarik serta tidak membosankan. Bahasa yang digunakan oleh pengarang pula sangat jelas dan mudah difahami. Jalan cerita tentang buku Bersatu Teguh Bercerai Roboh karya Muhammad Azwad Yahya adalah mengisahkan tentang seorang budak lelaki bernama Hazrin. Di awal cerita ini, Hazrin seorang murid yang suka berimajinasi dan selalu menceritakan hasrat dan cita-citanya kepada adik dan ibunya. Jalan penceritaan dimulakan dengan perjumpaan Hazrin bersama anak-anak lain di kampungnya untuk membina semula sekolah mereka yang telah rosak akibat banjir. Mereka tidak dapat meneruskan sesi pembelajaran kerana bangunan, meja, kerusi dan alatan sekolah yang lain telah musnah. Hazrin merancang supaya semua anak di kampungnya memberikan sumbangan tenaga dalam mengutip bahan-bahan untuk membuat bata seperti batu, pasir dan tanah. Namun begitu, terdapat dua persoalan yang ditimbulkan oleh penulis di awal cerita ini. Yang pertama, sejauh manakah keazaman serta semangat mereka semua untuk memastikan hasrat itu tercapai? Yang kedua, bagaimanakah mereka merealisasikan hasrat untuk membina semula sekolah mereka? Mari kita sama-sama kupas dengan lebih lanjut lagi cerita ini. Hazrin dan anak-anak kampung telah bersepakat mengadakan gotong royong mini untuk membina semula kampung mereka. Mereka membahagikan tugas sama rata dalam kalangan ahli untuk meringankan tugas masing-masing. Hazrin dilantik sebagai ketua untuk memastikan kelancaran gotong royong ini. Mereka sangat bersemangat mengutip batu dan pasir dari sungai berdekatan. Sebahagian pula mengutip sampah sarap yang digunakan untuk membakar bata nanti. Ibu Hazrin membantu anaknya dengan menceritakan hasrat mereka membina semula sekolah di kampung itu. Ibunya berjumpa dengan sahabat baiknya, Encik Amin di pejabat. Encik Amin berjanji akan segera datang ke kampung untuk melihat sendiri keadaan sekolah itu. Petang itu, Encik Amin bersama Encik Rozaman, wartawan, telah datang meninjau tapak sekolah. Akhirnya, ibu bapa turut membantu membina semula sekolah setelah melihat usaha anak-anak mereka. Berita tentang pembinaan semula sekolah turut tersebar di surat khabar. Ramai dermawan bermurah hati untuk menderma kelengkapan dan bahan untuk membina sekolah. Di akhir cerita ini, anak-anak kampung Talang mula bersekolah kembali setelah bangunan siap dibina. Mereka sangat gembira kerana akhirnya dapat belajar seperti sedia kala. Benarlah, setiap orang sebutir batu atau segenggam pasir pada akhirnya membina sebuah sekolah. Itulah hasil usaha akan kampung bersatu padu. Kelebihan yang terkandung dalam buku Bersatu Teguh Bercerai Roboh ini ialah jalan ceritanya yang ringkas tetapi memberi banyak pengajaran kepada pembaca. Pengajaran yang saya peroleh daripada buku ini ialah berusahalah tanpa jemu jika ingin berjaya dalam hidup. Berani bercita-cita tinggi dalam berimpian dalam mencapai matlamat hidup. Bersatu teguh bercerai roboh. Sekian, terima kasih.